Tadi dalam perjumpaan tu saya sebut tentang program sambutan Aidilfitri. Saya kata bahawa saya akan anjur di kawasan Felda di Pengerang, dan untuk hari Felda saya minta pengurusan fikirkan, boleh tak kali ini kita buat sambutan 70 tahun ni tidak di Dewan, tidak di kota, tapi kita sambut dengan semangat besar-besaran di kawasan Felda sendiri. Serah kepada kebijaksanaan saudara, koperasi, KPF, KGFB, Felcop, semua ini harus dilibatkan secara langsung dalam acara sambutan ini. Dan saya akan juga cuba ajak pimpinan negara sebanyak mungkin dalam satu hari itu ada acara-acara mereka supaya mereka juga terlibat.